Dia dapat panggilan cemas dan terus bergegas balik ke rumah. Sampai di rumah, dia buka pintu dan apa yang dia nampak masa tu? Kisah ni berlaku pada 10 Disember tahun 2021 dekat sebuah bandar kecil bernama Emlang di daerah North Cotabato, Filipina. Bandar ni sebenarnya nampak tenang je. Majoriti masyarakat hidup rapat antara satu sama lain, tapi di sebalik ketenangan tu ada satu tragedi yang akhirnya jadi perhatian seluruh negara. Mangsa dalam kes ni ialah dua beradik remaja. Yang pertama, Crizel Gwyn Orber Maguad, seorang gadis berusia 18 tahun. Ia pelajar jurusan kejururawatan, seorang anak yang rajin dan selalu digambarkan sebagai lemah lembut. Adik lelaki dia pula, Crizel Lewis atau lebih dikenali sebagai panggilan Boboy, baru berumur 16 tahun. Dan Boboy ni seorang budak yang periang, disenangi kawan-kawan dan aktif dalam aktiviti sekolah. Untuk pengetahuan korang, mak ayah diorang ni dua-duanya seorang guru tau. Dan ya, dari luar diorang memang macam keluarga contoh, dihormati orang kampung dan hubungan diorang dengan jiran-jiran pun baik. Ramai orang kata rumah keluarga Maguad ni sentiasa terbuka untuk sesiapa sahaja. Tapi ada satu perkara yang tak semua orang tahu pada mulanya. Dalam rumah tu sebenarnya ada seorang lagi ahli keluarga yang tak ramai orang luar sedar kewujudannya. Jadi dia adalah seorang remaja bernama Janice, berusia 16 tahun masa tu. Dia bukan anak kandung keluarga Maguad tapi anak angkat. Kisah Janice ni bermula bila keluarga Maguad kenal dia melalui aktiviti gereja. Masa tu Crizel sendiri yang cadangkan supaya Janice dibawa masuk tinggal bersama dengan dorang. Katanya si Janice ni perlukan tempat tinggal dan perlukan kasih sayang macam sebuah keluarga. Jadi bila mak ayah dorang dengar tu, terus diorang berdua setuju nak ambil Janice macam anak sendiri. Tapi hidup bersama ni bukanlah sesuatu yang mudah. Ada cerita yang tersebar kata Janice pernah terlibat dengan isu mencuri barang daripada keluarga tu sendiri. Nilai barang-barang tu bukan kecil, lebih daripada 10,000 peso. Benda macam ni biasanya boleh pecahkan hubungan kekeluargaan kan, tapi Crizel dengan hati besarnya tetap maafkan Janice. Dia tetap yakinkan mak ayah dia supaya bagi peluang kedua untuk Janice. So pada masa hari kejadian tu nampak normal je dekat rumah keluarga Maguad. Semua berjalan macam biasa, tak ada siapa pun sangka benda buruk akan jadi. Tapi bila masuk tengah hari, jiran-jiran mula dengar bunyi kecoh dari arah rumah tu. Ada jeritan kuat, ada bunyi macam hentakan. Orang kampung mula tertanya-tanya sebab rumah tu biasanya tenang je. So dari situ keadaan makin pelik. Tak lama lepas tu ayah dorang, Cruz Maguad, dapat panggilan yang buat dia tak sedap hati. Dia pun cepat-cepat balik ke rumah. Bila dia sampai dan buka pintu, apa yang dia nampak depan mata memang dia terkejut, sedih bila nampak dua orang anak dia dah terbujur kaku. Masa ni ayah dia nampak Boboy ditemui dengan mulut disumbat dan badan dia diikat. Kakak dia pula kena tikam lebih 30 kali. Luka dia banyak sangat sampai polis sendiri kata pembunuhan ni memang ganas. Yang lagi mengejutkan tu, senjata yang digunakan bukan satu je tau, tapi ada pisau, ada tukul dan ada parang sekali. Dari cara dorang dibunuh ni memang jelas sangat ini bukan serangan biasa, ada kebencian yang kuat dalam kejadian ni. Dan dalam keadaan huru-hara tu sebenarnya ada seorang lagi yang masih hidup, iaitu anak angkat keluarga tu, iaitu Janice. Dia cerita dekat polis masa kejadian tu dia lari sembunyi dalam bilik mandi. Katanya ada penceroboh yang masuk rumah dan serang dua beradik tu. Dan dia pula sempat buat posting dekat Facebook untuk minta tolong. Jadi pada mulanya polis pun fikir logik je kalau ada penceroboh sebab serangan tu nampak brutal, tapi lepas polis cek satu per satu macam ada benda pelik. Tadi kan Janice ada cakap rumah tu kena cerobohkan, tapi bila polis cek rumah tu langsung tak ada tanda dipecah masuk, tak ada pintu yang kena tendang, tingkap pun tak pecah, semuanya masih elok. Jadi dari situ polis mula pelik kalau betul ada penceroboh, macam mana dia boleh masuk dengan senang tanpa tinggalkan kesan. Lepas tu polis mula pusing sekitar rumah, dorang jumpa beberapa barang bukti penting. Ada senjata yang digunakan dalam serangan dan ada pakaian yang penuh dengan darah dibuang dekat parit tak jauh dari situ. Bila semua tu dibawa ke makmal dan diteliti, korang tahu tak ada cap jari yang ada dekat barang bukti tu sepadan dengan Janice sendiri, iaitu anak angkat keluarga Maguad yang kononnya kata dia selamat sebab sempat lari bersembunyi. Dan dari situ polis mula syak yang cerita Janice ni tak berapa kena. Lagi-lagi bila diorang semak balik posting Facebook yang dibuat masa kejadian tu. Dekat luar nampak macam Janice tengah minta tolong dalam keadaan terancam. Tapi bila dicek masa posting tu dibuat, kemungkinan besar dua beradik ni dah pun meninggal dunia waktu tu. Jadi kalau mangsa dah tiada, kenapa dia masih sempat buat posting yang kononnya
tengah minta diselamatkan. So cerita Janice ni makin lama makin tak masuk akal tau. Polis cuba tekan dengan soalan demi soalan sampai satu tahap semua alasan dia dah tak boleh pakai lagi. Dari situlah kebenaran sebenar mula terkeluar satu persatu. Dan akhirnya selepas ditekan habis-habisan oleh polis, Janice tak boleh sorok lagi. Dia mengaku yang sebenarnya dia bukan mangsa, tapi dialah dalang utama dalam pembunuhan ni. Dan dia tak buat benda ni seorang diri, tapi ada seorang lagi remaja lelaki terlibat, iaitu kawan dia sendiri bernama Esmeralda. Motif pembunuhan ni pula semuanya berpunca daripada rasa cemburu, benci dan dendam yang dia dah lama simpan dalam hati. Janice rasa dia tak pernah betul-betul diterima dalam keluarga Maguire. Dia selalu rasa dibandingkan dengan Crizel, si kakak yang cantik, rajin dan disayangi ramai. Tambah pula dengan Boboy yang dikenali sebagai budak lelaki baik dan manja dengan keluarga. Semua tu buat Janice rasa kecil hati, macam dia tak pernah cukup bagus. So perasaan tu makin lama makin busuk dalam hati dia. Dari cemburu jadi benci, dari benci bertukar jadi dendam. Sampai satu tahap, semua emosi tu meletup dalam bentuk pembunuhan yang sangat brutal. Dan apa yang paling menyakitkan hati tu, keluarga yang bagi dia tempat tinggal, yang bela dia macam anak sendiri ni, akhirnya jadi mangsa pengkhianatan paling kejam. Kes ni memang gegarkan satu Filipina. Dari berita tempatan sampai ke media nasional, semuanya tak berhenti liput cerita ni. Orang ramai kecam habis-habisan tindakan Janice. Ramai yang marah sebab mangsa tu masih muda, tak sempat capai cita-cita, tapi hidup diorang diragu dengan cara yang sangat kejam. Masa pengebumian Crizel dan Boboy, suasana memang penuh sebab. Korang bayangkan, ratusan orang datang semata-mata nak tunjukkan simpati. Semua orang macam tak percaya keluarga yang dikenali baik dan dihormati tu akhirnya hilang dua anak sekaligus. Dan bila kes ni dibawa ke mahkamah, ramai orang mempersoalkan pasal hukuman. Sebab kalau ikut logik orang ramai, pembunuhan yang Janice dengan Esmeralda buat ni sangat kejam. Tapi undang-undang dekat Filipina ada beza tau. Walaupun jenayah tu serius, sebab diorang ni masih bawah umur masa kejadian, mahkamah tetap kena guna undang-undang Juvenile Justice. Hakim kata, ya, betul, memang diorang muda, tapi diorang cukup matang untuk faham apa yang diorang buat tu memang salah. Jadi diorang tak boleh terlepas, cuma hukuman tu tetap ikut kategori pesalah juvana. Dan akhirnya keputusan dibuat, Janice dan Esmeralda masing-masing dijatuhkan hukuman penjara antara 22 hingga 37 tahun. Itu kira hukuman maksimum yang boleh dikenakan untuk pesalah bawah umur dekat sana. Ramai orang masih rasa hukuman tu tak cukup setimpal dengan apa yang berlaku, tapi undang-undang juvana memang letak had macam tu. Jadi apa yang mahkamah buat tu dah paling berat dalam ruang undang-undang yang ada. Jadi inilah kisah Maguire sibling, dua beradik yang dibunuh dengan kejam oleh orang yang diorang anggap keluarga sendiri. Kes ni bukan sekadar jenayah, tapi satu pengingatan tentang betapa bahayanya bila rasa benci dan cemburu dibiarkan membiak dalam diam. So guys, selepas korang dengar apa yang Kim cerita ni, apa pendapat korang pasal kes ni? Adil ke kalau pensalah bawah umur macam ni hanya dihukum ringan berbanding orang dewasa, atau patut ada undang-undang khas untuk kes jenayah serius macam ni? Komen kat bawah, Kim pun nak tahu apa pandangan korang tentang kes kali ni. Okeylah, Kim rasa cukup sampai sini dulu untuk kes kali ni, dan jangan lupa subscribe channel Kim, dan jangan lupa juga untuk aktifkan notification supaya korang tak ketinggalan untuk kes seterusnya.